Hai, salam semua. Saya Andy Teh. Saya merupakan pelakon aksi dekat Malaysia. And sekarang tengah busy shooting untuk Scope. First, Andy start dengan iklan. Andy shoot iklan dulu. Siapa individu tu, I dah lupa. Tapi dia macam kawan lah. Macam, jom kita ni. So, Andy pergi try. Tapi time tu, Andy buat iklan sebab nak cari extra income. Tapi tak tahu pula dari iklan, slowly masuk drama, sampailah ke filem. Okay, Andy pernah sekali, I think dalam few years gap tu, Andy buat 3 benda serentak. Maksudnya Andy ada kerja full sales. Andy ada gym, kena jaga gym. Andy berlakon juga. And then at the same time, Andy juga jadi atlet. So atlet tu, time tu Andy dah keluar daripada national team. So bila Andy dah keluar daripada national team, tu yang Andy start dengan gym. And then dari gym, mulalah ada terjebak diri dalam dunia MMA, Muay Thai. So Andy adalah compete lah. So of course bila Andy kerja, and then bila Andy nak compete tu, Andy akan try to luangkan lebih masa dalam training. So dia ada pengagihan masa tu lah. Tapi agak berat jugalah sebab time tu mungkin muda, endless energy kan. So kita train, lepas tu kita compete lah. Tapi yang paling risau adalah habis competition, dengan muka bengkak nak pergi kerja, nak tengok klien, kenapa ni you buat sale je bukan lawan, you know. Saya rasa dalam semua dunia, tak kira dia pelakon ke, dalam bisnes ke, pengagihan masa itu amat penting. So of course untuk Andy akan first thing buat prioritization. Mana yang lebih penting. So macam sekarang ni Andy ada lebih penting kepada shooting. So bila macam kita nak shoot untuk 3 bulan, nak prep dan semua, lepas shooting kita ada macam promo, roto semua kan. So Andy akan tahu masa tu awal-awal. And then Andy akan bincang dengan my team, okay time ni sampai sini Andy kan tak ada. Tapi saya selalu ada macam keep connected lah dengan my team melalui WhatsApp and all. Tapi yang paling penting fokus lah untuk Andy. Sebab bila Andy berlakon tu, Andy tak ada macam masalah dekat gym kacau my delivery dalam my berlakon. 2006, so maksudnya dah dekat 20 tahun Dah dekat lah 20 tahun. Andy start zaman-zaman muda. Dah start. Sebab I think start dengan minat. Lepas tu tiba-tiba dia jadi satu macam career. So then aside from my gym, Andy ada juga buat macam produk makanan, baju. So benda-benda macam tu lah. So untuk Andy rasa yelah kadang-kadang ramai pelakon-pelakon dekat luar sana ataupun selebriti, bila diorang dah dapat popularity, diorang just stay dekat sana. Tapi untuk Andy mungkin, I don't know, mungkin I'm business minded. So I akan cari peluang untuk macam mana nak kembangkan lagi dari segi popularity ataupun dari segi business untuk dapatkan lebih income. Saya rasa semua sama je, komitmen dengan disiplin. Cuma macam mana kita nak gunakan disiplin dan komitmen tu. Tapi I can give you satu perbezaan yang besar di mana fight. Kalau fight, macam kita pergi competition, kita tak akan hold back. Kalau kita nak tumbuk atau tendang orang tu, kita akan tumbuk je ataupun belasah je kan. Tapi dekat set, untuk action movie, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena nampak macam real, tapi tak touch. Dekat real competition, mungkin 3 minit, 3 round. 15 minit kita dah habis fight tu. Tapi untuk shooting, macam Blood Brothers Andy shoot 26 jam untuk satu scene je. Satu fight scene dengan Syafiqah tu 26 jam. So dekat situ Andy dah tahu, okay, kita kena prep bukan saja skill, tapi kita kena jaga juga masa endurance kita. Berapa lama masa kita boleh tahan. Kadang-kadang kita nak tendang 10 kali sebab ada 10 take. So benda-benda tu amat penting lah sebagai seorang pelakon aksi lah. Bila kita sebagai seorang atlet, especially dulu bila Andy dalam national team, mindset kita pun ada satu coach yang akan jaga. Kita train, pergi competition kita kalah. So kalau kita kalah, lepas tu rakyat Malaysia pula dia kalah ni kan. So mindset tu sangat penting. So macam mana kita nak maintain mindset yang sangat-sangat positif untuk train balik untuk pergi lagi competition. Benda itu amat membantu bila saya masuk dalam dunia lakonan. So of course kita tak ada macam mindset coach ke apa kan. Tapi dalam dunia lakonan kita kena tahan dengan jangka masa shooting yang panjang, dengan physically, mentally kita kena prepare. Lakonan I would say this year mungkin I tak berani nak cakap ni tahun Andy, tapi adalah tahun yang di mana saya nampak hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun terjadi hari ini. This year Andy ada terlibat dalam filem Blood Brothers, di mana kita tahu Blood Brothers dia meletup. And then selain daripada tu, Andy juga dapat hero untuk Abah Sayang Kemai, filem ni. So dua ni adalah dua filem yang Andy rasa sangat-sangat membantu kerjaya saya, sebab orang akan nampak dua lakonan berbeza daripada Andy Teh. Satu action, sebab ramai orang ingatkan Andy buat action, antagonis saja. Tapi Abah Sayang Kemai ni memberi saya satu peluang untuk saya show kemampuan saya berlakon, untuk handle watak bukan antagonis, tapi so thank God lah, terima kasih lah.
sokongan daripada mak ayah, my whole family sangat-sangat membantu. Sebab Andy ingat lagi kenapa Andy nak masuk dalam dunia lakonan. Mula-mula masuk iklan tu, bila keluar kat TV, dia sangat excited. Mak tengok muka anak dekat TV, you know, that kind of thing. So bila hari ni, bila mak datang, all my movie premiere, mak dan ayah akan sampai, akan pastikan dia orang sana. Setiap kali Andy akan tanya, mak, ayah, are you proud of me? You know, so ya, sebab sebagai anak, yelah kita pun nak banggakan, bukan kita sekadar nak bagi dia orang duit je. Ya, I think it's very proud. Dia pun macam, my son berlakon dalam cerita-cerita ni, dia cakap dengan kawan-kawan dia. I still remember my first drama dengan Astro, I kena marah dengan director. Boleh tak bahasa Melayu jangan baku sangat? Boleh tak bahasa Melayu tu jangan pelat sangat? Time tu sebab Andy memang pelat. So how I train is, Andy sampai ke hari ni, masa Andy drive, radio Andy memang radio FM Malay. Sampai ke hari ni. So I nak biasakan cara pertuturan. Lepas tu tengok drama dulu, masa ni tengok drama pun bukan tengok pelakon ke tengok cerita dia, tengok cara pertuturan dia orang. So that's how I train myself lah. Andy nak mantapkan lagi position saya dalam industri ni. And then of course Andy pun ada satu planning di mana Andy nak bina stunt team sendiri. Macam gym ni Andy buka dengan Han Hakim. Misi pertama kita adalah untuk train lebih ramai artis supaya dia orang lebih sedia di onset. Bukan nak pandai lawan je, tapi cara untuk hindar diri daripada cedera. Sebab bila you tak ready, you masuk set, you buat performance tu, you nak tak nak, you akan kadang-kadang akan tercedera, injured. So kita nak, avoid all this thing. For example macam Hairul, tapi dia tak nak berlakon, tapi dia idola. Dia ni Hairul. First thing first, korang kena tahu hala tuju. Kalau korang start satu benda, satu bisnes ke apa saja goal korang, cuma sekadar nak buat duit, mungkin benda tu takkan lama. Sebab business is always up and down. Tapi korang start dengan passion tu, benda tu yang akan bagi korang satu distance lebih jauh. So macam Andy suka berlakon sebab passion. Macam Andy buka bisnes ni bukan sekadar just nak buat duit, tapi mission Andy yang pertama selain daripada yang jaga bangunkan artis, is my own staff. So Andy nak pastikan my staff semua dapat cari makan, dapat hidup dengan yang bagus. So bila ada mission macam ni, dia akan sangat-sangat membantu untuk carry forward.